Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wa syur alaina qalain rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Amin. Ke kelas, semua duduk. Sama-sama. Semua dah makan ke? Dah. Ada yang tak makan? Ada yang puasa? Ada yang puasa sini? Ada yang Khamis kan? Apa puasa? Okey, hari ni hari apa kelas? Hari Khamis. Hari Khamis kan? Ni hari berapa hari bulan guys? Hari bulan 2025. Okey, sebelum kita memulakan kelas, Ustaz nak tanya kelas, apa yang kamu semua faham tentang gambar ni? Pemalas. Ada hari Sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak tayangkan satu video, boleh? Tadi lagi. Lupa tak ada line. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini panas sekali. Ubay mau santai-santai ah. Santai dulu sih. Ubay, ayo hafal Al-Quran. Nanti aja ya Miss. Ketuk kepalanya. Ketuk. Apa? Ubay doa dulu biar Ubay dijauhkan dari lemah dan malas. Kalau menunda, nanti jadi terasa makin berat buat mengerjakan. Yani Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, pikun, dan sifat kikir. Setelah berdoa, Ubay minum air putih dulu biar badan lebih segar. Mari. Ubay pindah tempat supaya bisa lebih konsentrasi. Allazi hum fihi mukhtalif. Awalnya terasa berat, tapi Ubay insya Allah tetap berusaha. Hada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata
Alhamdulillah, setelah dikerjakan bisa terlalui juga. Rasanya Ubay jadi lega. Alhamdulillah, sekarang sudah sore dan gak panas lagi. Ubay mau main dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga tetap semangat. Jangan lupa berdoa pada Allah ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tetap semangat ya teman-teman. Okey kelas, kita akan masuk. Cuba teka kita masuk topik apa hari ini? Alas. Ha? Bukan topik dia dah. Topik. Kita akan masuk topik hadis yang kedua, iaitu ya betul, hindari sifat negatif. Buka surat 69. Kat sini siapa pernah malas? Saya. Tipu lah, kita tak pernah malas lah, manusia betul? Kan? Tapi kalau boleh kita lawan balik, kita counter back balik. Okey, Sifat ini Allah. siapa nak baca hadis? Siapa volunteer? Ustaz bagi coklat sikit. Siapa nak? Silakan. Tak apalah. Apa bagi? Okey. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal kasal wa jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Okey, terima kasih. Syahmil bagi coklat satu. Okey. Allah, kita baca sama-sama boleh? Okey, ya itu semua dapat je, boleh kang? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabr. Okay, yang ni kita baca sekali dengan masuk boleh? Boleh. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu Ya Allah, aku mohon perlindunganmu minal ajzi wal kasal, minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas, daripada sifat lemah dan malas, wal jubni wal harami, wal jubni wal harami, dan sifat pengecut dan nyanyok. dan sifat pengecut dan nyanyok. Wa a'udzubika, Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindunganmu dan aku memohon perlindunganmu min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnati wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian, fitnah kehidupan dan kematian. Hilang. Wah. wa a'udzubika min azabil qabr, Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. dan aku memohon perlindunganmu dari azab kubur. Amin. Okey, kat sini ada berapa kelas dia punya sifat negatif? 4. Nyanyuk, lemah, malas. Okey, kita go through pada sifat yang tidak disukai di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Lemah. lemah. Lemah lawan dia adalah Kuat. kuat.
Lemah ni meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Contoh dia, orang yang lemah mungkin ada keinginan untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak mampu melakukannya. Contohnya macam mana murid? Contohnya, murid tidak mampu membantu guru mengangkat buku kerana sakit. Dia sakit jadi dia tak mampu. Lemah. Dia lemah lah. Dia tak kuat. Okey, seterusnya malas. Malas lawan dia apa kelas? Rajin. Tak boleh sekolah. Malas meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan. Dia malas tapi dia tinggalkan. Dia tak buat pun benda tu. Orang yang malas hanya mempunyai sedikit keinginan atau tidak ada keinginan langsung untuk melakukan kebaikan. Maksudnya dia tak rasa pun dia nak buat benda tu. Dia macam gambar tadi, dia melepek je kan. Sambil makan pun dia baring. Tu kira malas lah tu. Contoh malas solat, malas puasa, malas menyertai aktiviti masyarakat. Kat sini siapa yang suka keluar pergi mengikuti mana-mana kat kampung lah, pergi gotong royong ke, ada? Lagi ke duduk dekat rumah pegang handset, main mobile, main petang. Boleh? main Roblox petang-petang boleh? Main petang. Ada main Roblox ke dalam? Ada. Ustaz, Saya ni yang tak datang main. betul ke orang cakap Roblox tu ni bocah? Saya tak tahu, saya tak pernah buka pun. Tak tahu. Okey, seterusnya nyanyok. Nyanyok ni penyakit yang mengganggu kewarasan fikiran seseorang yang menyebabkan berkelakuan seperti kanak-kanak. Nyanyok ni kalau dalam saintifik dia apa dia? Nyanyok ni. Lupa Amnesia. Betul ke? Alzheimer kan? Alzheimer betul? Alzheimer disease. Okey. Seterusnya adalah pengecut. Kanak-kanak yang okey, pengecut lawan dia apa kelas? Berani. Okey, pengecut ni orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi. Contoh, tidak menolong orang yang dizalimi dan tidak mencegah kemungkaran. Contoh, ada kawan kita tengah bergaduh, kita biar je. Kita tak ada pun nak take action, nak suruh dia orang berdamai ke apa ke. Sedekah tu. Sedekah. Kita baru gaji semalam, sedekah kan. Okey. Mendamaikan pengajaran hadis. Kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat yang tidak disukai, kerana Rasulullah sendiri turut memohon perlindungan daripada sifat-sifat tersebut, walaupun baginda seorang nabi, seorang yang sempurna tapi tetap Rasulullah sendiri, walaupun Rasulullah dia seorang yang maksum kan, tak ada dosa apa semua, tapi still berdoa. Apatah lagi kita, betul tak? Kita lagi lah penuh dengan dosa. So kita kena berdoa. Okey, kita hendaklah berusaha menjadi orang yang kuat, kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Kuat lawan dia lemah. Kita hendaklah rajin berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Dan yang kelima, kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan, kerana sifat ini sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyak amal ibadah agar mengekalkan diri daripada sifat nyanyok. Kalau petang-petang tu kita keluarlah beribadah, beriadah, bersukan, berjoging. Sekarang kan zaman viral orang berlari, betul tak? Betul. Kan? Ramai ke yang sini suka berlari petang-petang? Ada ke? Kasut masih mahal kasut Ustaz ada sampai 5 pasang kasut. Sebab kan semata-mata berlari punya pasal. Tapi berlari pun seminggu 2-3 kali je. Teruk tak? Biasa Ustaz. Kasut je banyak. Okey.
Sebenarnya Ustaz nak buat itu siapa apa ni? Okey, Ustaz nak buat apa? Gallery walk boleh tak? Boleh. Okey, Ustaz nak kumpulan ketua kumpulan ke depan boleh? Kita buat cabut undi dulu. Okey, Ya boleh lagi. Jadi ikan kering. Orang ikan kering. Kelas. Kalau kau nanti kamu semua buat apa ni dalam ni kan? 15 minit cukup tak? Cukup, boleh? Boleh. 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6. Mas sorry. Gini. Okey. Aku tahu yang ni. Oh, aku. Ini dalam belakang tu. Jadi gitu. Okey. Sini ada 6. So siapa nak pilih dulu, kita bagi laki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Beriman. Malas. Aduh. Dengan pentingnya mana lagi kita berani. Kelas. Dengar. Oh, hidup. Nanti kat satu stesen tu ada seorang yang akan kelakuan seperti kanak-kanak. bercakap, boleh? Itu macam Seorang. kita nak 2 orang. Okeylah, 2 orang. 2 orang. Yang lain gerak ke stesen yang lain. Boleh? Okey, kelas. Okey, kelas. Kelas. Ya. Macam ni pergerakan macam ni. Macam mana? Kumpulan satu pergi kena rotate macam ni. Kena kumpulan satu rotate. Okey dah, buat macam ni dah. Rotate sini ke sini ke sana, boleh? Boleh. Okey. 2 minit je. Tazkirah apa? Tazkirah. Present lah. Tazkirah. Set ke masa dah tutup. Okey. Okey, 2 minit je boleh? 2 minit je. 1, 2. Ustaz, nanti bunyi bila bunyi loceng boleh bunyi nanti kamu rotate boleh? Boleh? Okey, gerak sekarang. Orang yang mana tanya sedikit ini akan panjang lagi dari wahai daripada nenek pulang ayah pulang malangan walaupun jatuh tak tinggal dan apakah minta banyak aku tak mahu yang kedua apa yang dari banyak
Apa lagu rai? Ramainya ini comel baru. Jangan mentor. Okey, roti. Kelas, roti. Sing. Kita dari belakang baru. Kita yang menyebar kanak-kanak yang mungkin berlaku nenek orang, baju orang banyak melakukan maksiat. dalam mengamalkan amalan gaya dan memperbanyakkan ibadah agar mendapat elakkan diri daripada semuanya amal macam macam keluar dalam Bagus. ini sekarang tak itu je. Okey, kelar roti. Buat lagi buat. Parawani tu dia macam kekasih Allah. Dia macam wali. Tahu tak? Maksudnya kekasih Allah lah. Ustaz, sekejap Beriada. Kekasih Allah. Kekasih Allah betul lah. Maksudnya kekasih Allah. Kekasih Allah, wali Allah, dia tolong sayang sebelah-sebelah.
Gambar warna yang bukan penyebabnya ni. Yang pertama ni wajib sih yang kami dapat banyak kan kematian. Jika tidak menjaga kesehatan, kita ni kurang makan jajan. Yang keempat, yang lima ni malaikat seperti amalkan makanan yang memperbanyak ibadah Allah solat ajarannya kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyakkan ibadah agar dapat elakkan diri daripada tempat yang Kejap lagi kita punya. Ya. baru keluar beriadah. Dah habis? Semua habis? Ni belum lagi? Roti? Ni lah. Ni last. Okey, kelar. Roti. Last group. Okey, kamu yang mengganggu orang miskin, yang menyebabkan sini berkelakar anak-anak. Apakah penyebabnya? Apakah cara mencegah nyanyuk? Pertama, Ke kelas. Dah habis. Okey kelas, kembali. Okey kelas, boleh duduk tempat masing-masing. Biar jangan nyentuh. Okey dah. Okey guys, Ustaz nak buat kesimpulan penutup. Oh patutlah.
Sebab tadi ni kan. Okey. Okey, sebagai penutup, ada berapa perkara kelas kita perlu hindari sifat? Ada 4 perkara. Pertama dalam menurut hadis ini, pertama malas, kedua mengecut, ketiga nyanyuk dan lemah. Cara kita adalah kita macam mana kita nak hindari dia, salah satu dengan berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita kena berusaha menjadi mukmin yang rajin meningkatkan kebaikan. Seterusnya kita kena berani dalam kebaikan dan amalkan gaya hidup yang sihat. Okey kelas, dalam badan kita ni ada satu bahan kimia. Apa dia? Nama dia apa? Bahan kimia. Bukan, maksudnya okey, dopamin, serotonin, tahu tak benda tu? Oksitosin ni hormon apa? Hormon kasih sayang. Dopamin ni hormon apa? Hormon gembira, betul. Serotonin, kita bila kita semangat tu, dia akan muncul. Faham? Okey. Dalam otak kita ni ada satu bahan kimia, nama dia apa? Allah. Tadi ingat. Dia akan menghubungkan sel-sel. Maksudnya kalau kita dekat dalam otak kita tu kan dia ada macam penyambung lah, benda raju tu kan. Itu nama dia, Allah lupa dah. Benda tu dah. Kiranya kalau benda tu processing tu slow, jadi kita punya apa ni? Rhythm dalam otak tu jadi macam lambat lah. Tu sebab kadang-kadang kita akan jadi malas nak gerak, kita jadi macam malas nak buat semua benda. Salah satunya ada satu penyakit ni, nama dia fatty liver. Siapa tahu fatty liver? Fatty liver ni, liver kita kat sini kan? Bosong. Fatty liver ni maksudnya penyakit hati. Bila kita ada penyakit hati ni dia produce produce collagen, produce kolesterol dekat dalam badan. Jadi bila hati kita berlemak, jadi badan kita akan jadi lebih malas, nak bergerak ke sana malas. Semua aktiviti kita tergendala lah kadang tu. Kita punya kehidupan kita tak ada motivation. Kita tak ada macam nak improve atau nak buat sesuatu perkara. Okey, Ustaz Asyik, sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Okey kelas, semua bangun dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'inna lillahi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.